kita ni kan kita di persatuan, kita bukan adalah orang yang macam Datuk Hisham kata, kita bukan nak memalukan sesiapa. Kata Ustaz Abdul Halim, kita cuba ada budi bicara. Sebab tu kita pun dah kurang keluar sekarang ni. Kita buat macam kes Miwan, bila kita buat kita beritahu pada public, mereka datang dan berjumpa dengan kita dan kita cuba buat satu rundingan untuk ada Ustaz Abdul Khair tu kan. untuk Ustaz Abdul Khair. Jadi kita buat begitu. Tapi dalam isu kes Pak Belalang ni, kita rasa agak pelik, dan juga sombong, dan kita lihat. Cuba bayangkan penghinaan, saya cuba nak quotekan sikit dekat sini, satu penghinaan yang tidak ada apa pun, seorang yang ditipu, seorang yang menjadi mangsa. Standard dia kata tidak ada yang, dia kata tengoklah kemewahan dia, rupanya semua guna duit ahli-ahli orang kucing lama. Tu tak tahu lagi rasanya. Tapi macam mana hari ni dia boleh nak membuat satu tuntutan sebanyak 17 juta kepada seorang mangsa. Ini seorang mangsa, saya tak tahu berapa mangsa dah dapat surat begini. Jadi perkara yang saya nak cuba jelaskan di sini, kita masih memberi ruang dan peluang kepada Datuk Seri Dr. Ruzaini dan juga isteri beliau, kedua-dua isteri beliau tampil, dan juga seluruh bahagian pengurusan agar berjumpa dengan kami dan berhubung sendiri dengan kami supaya boleh menyelesaikan hal-hal mangsa yang ada dengan kami. Sebab saya yakin perkara ini sudah kita maklumkan berulang kali, malah kita sudah merasmikan unit pencegahan kita di bawah seliaan Biro Undang-Undang dan juga unit tindakan khas kita, yang di mana kita dah maklumkan jangan buat satu aktiviti yang tidak betul di Malaysia ni. Sebab kita ni memang kita akan teruskan siri kita dengan membongkar dan sebagainya. Jadi tolong faham apa yang cuba kami lakukan adalah tujuan kami ikhlas, insya-Allah. Kami cuba mencari keikhlasan adalah untuk memastikan hari ini rakyat Malaysia tidak terus ditindas, tidak terus ditipu dan dianiaya dan dizalimi. Ini kita cuba lakukan. Cuba bayangkan, mengikut pada anggaran purata 300,000 mangsa yang kena. Kalau Ustaz ada 350,000, saya letak kod 300,000. Dia kurang lebih lah. Dia lebih tak kurang daripada 300,000. 300,000 kalau saya ambil seorang mangsa 5,000 sahaja, 1.5 bilion. 1.5 bilion. Cuba bayangkan ada mangsa yang maksimum yang saya dapat tahu seorang mangsa 3 juta. 3 juta. Yang saya tengok dalam aduan saya sendiri, 200 lebih aduan ni, yang paling tinggi 491,000 seorang mangsa. Yang paling kurang 10,000. Yang saya ambil tadi bawah lagi daripada 10,000, 5,000. Saya rasa dia dah collect lebih bilion. Dan melibatkan selebriti antarabangsa, Dewa, kumpulan Dewa, Ahmad Dhani, memalukan negara luar yang datang ke Malaysia. Mungkin dia melihat benda ini adalah perkara yang baik, tapi sudah melibatkan negara-negara luar. Ini yang saya lihat hari ini perlu menjadi fokus utama. Dan saya pernah bercakap berulang kali seperti mana Datuk Hisham katakan tadi, Bank Negara dan Suruhanjaya Security Malaysia dan juga KP dan KK harus menggunakan satu ideologi mencegah dan modus operandi mencegah sebelum terjadi. Kadang-kadang bila laporan dah buat beribu, kurian melibatkan ratusan ribu, ratusan juta dan ini sampai bilion, baru kita nak sekat, maka duit itu sudah dipakai. Duit tu dah tak ada guna dah. Dan bila disekat oleh bank negara, katalah dia dapat lebihan 20 ke 30% duit tu, disekat, dan duit itu bukan dipulangkan semula kepada mangsa-mangsa. Jadi ini yang kita nak memberi satu tekanan dan memohon kepada pihak berwajib, kepada pihak bank negara sendiri dan juga kepada pihak polis dan juga KPDN GK dan juga Suruhanjaya Security Malaysia supaya bekerjasama wujudkan satu task force dalam menangani isu yang paling penting. Kata Datuk Hisham, kalau dadah musuh nombor satu negara, pelaburan, penipuan dekat kita punya persatuan nombor satu juga. Yang menyebabkan hari ini yang ada yang telah kematian, memanglah betul mati itu adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita kena tengok asbab juga kematian dan pelbagai benda. Dan saya sendiri melihat benda ini, mungkin saya sendiri bercakap dengan semua mangsa-mangsa kita, ini adalah kerana kesilapan diri kita sendiri. Jangan melihat keseluruhan. Tetapi bila mereka menggunakan ideologi Abdul Rahman bin Auf, orang tahu tak siapa Usman bin Affan, siapa Abdul Rahman bin Auf ni? Tahu tak Abdul Rahman bin Auf ni siapa? Orang yang di siang hari berniaga, malam dia bayarkan hutang orang weh. Ini dia gunakan nama Abdul Rahman bin Auf buat hutang. Dia ambil duit orang, dia menipu orang, habis nama sahabat Nabi. Yang Allah Taala janjikan yang dosa dia tu sebelum dan selepas Allah Taala ampunkan. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Jadi jangan. Ini yang saya lihat ini, nama Islam tu dah jadi buruk sebabkan satu atau dua tiga individu yang sebegini. Jadi saya mohon supaya benda ini kita akan bergerak pergi buat satu laporan polis bersama dengan
Tuan Johan kita, General Manager di dalam syarikat Pak Belalang dalam bahagian manufacturing. Dan selepas itu kita akan mohon kepada Datuk Seri Dr. Rozaini supaya tampil dan bertemu dengan kami dan boleh berhubung dengan hotline number kita 019 913 0000 dan juga boleh berhubung juga dengan nombor 013-220-1565. Boleh teks pada kita. Dan Datuk bagi undang-undang apa nombor? Supaya takut dia kata kita tak bagi nombor. Kosong Ha? 1111 5 kali Ha? 8 1000. Nah, 8. Kosong 1111 5 kali Okey. 8 1000. Okey, jadi kita dah bagi 3 nombor. Lepas ni jangan kata dia susah nak cari kita. Hantar teks pada kita, jangan WhatsApp sebab kita ni kalau WhatsApp terlalu banyak beribu, hantar teks pada kita. Hantar dua-dua, hantar WhatsApp dan teks.